Saya duduk sini dah masuk 21 tahun dah. Paling lama saya senior sini. Jadi sekarang ni masalah dia orang sini tak dapat geram, betul? Ya. Tak dapat ke? Mana ada geran? Mana ada hitam putih tak? Kita kan tanah Melayu kan. Macam mana Bani tu boleh dapat geran? Cina tu dapat geran. Cina dapat geran? Perkampungan Cina. Cina orang sini dia ada geran. Dia dapat geran. Ha. Dia tak dapat geran. Dia pun tak nak rombong dulu. Orang tu. Ha. Dia cakap Itu pelik lah. Macam dia orang Melayu ni dia nak ciri kan. Betul tak betul saya cakap? Dia nak ciri lah Cina tu dia nak utamakan. Tidaklah kita nak. Kita berkauman tak ada lah. Tak. Tapi balik cerita kalau Cina tu dapat, kita mesti dapat kan. Sini Melayunya ramai. Sementara saya hidup, saya berjuang. Kalau ini anak-anak saya baru. So, kalau saya mati, macam mana tajuk dia? Kami dah jumpa Menteri Besar dah dulu. Dulu kami dah jumpa. Menteri Besar cakap kabur macam mana? Dia kaburkan dia. Dia akan lulus lah kata itu. Itu cakap dia. Tak ada dah. Saya dah tua di sini dah. Kalau kita cakap dengan dia akan percaya mana ada saya lulus kan. Ini dekat pilihan raya ni kalau kita minta pun boleh. Boleh saja. Boleh saja bercakap. Ustaz. Umpan. Itu pasal saya kalau dia nak ajar saya, bak dulu. Bagi saya dulu. Benda tu bak. Tak sini dulu. Baru saya cek sendiri. Dulu berapa seksa setahun sini tak ada berapi. Kita sabar, kita tak ada rumah kan. Saya yang ada tanah kubur je, tanah tak ada. Mengharap sangat tau untuk generasi kalau saya tak ada anak-anak saya. Itu. Saya berapa lama lagi boleh hidup dari kalau 80 dah.